Buka tengok ada apa. Kalau ada coki-coki jangan marah saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Syahri. Okay guys, sekarang ni kalau korang tengok, saya dekat dalam Lamborghini Urus, SUV Lambo yang sangat mahal, sangat mewah. Korang boleh tengok kualiti dia. Dan semua ni kita kena ucap terima kasih sebab saya dapat collaboration dengan satu syarikat, nama dia Grand Pride. Saya nak kongsi kebahagiaan yang saya rasa hari ni dengan siapa yang betul. Saya on the way nak pergi Wangsa Maju. So kita jumpa kejap lagi. Saya nak tanya, tuan dengan puan dah berumah tangga Ya. Boleh saya dapatkan nama tuan tak? Zul Irwan. So Irwan, puan? Azlin. Puan Azlin. Okey, daripada mana ni? Daripada Selayang. Oh, Selayang? Yes. Dah berapa lama rumah tangga ni? Sekarang ni baru masuk dalam nak dekat setahun lah. Nak dekat setahun. Saya keluar dari rumah hari ni satu niat je. Saya nak bagi orang kata apa, satu kebahagiaan pada pasangan suami isteri yang saya rasa layak terima benda tu. Tapi sebelum tu saya nak tanya, kita nak masuk tahun 2025 kan? Sepanjang berumah tangga ataupun sepanjang kehidupan tuan dengan puan ni, ada tak pengalaman yang buruk, yang menyedihkan, yang pengalaman tak elok lah, momen yang tak best yang berlaku, especially 2024 ni? Nak kata ada pengalaman buruk pun tak ada sangat sebab kita orang baru kahwin pada bulan ni lah, tahun ni lah. Dia pengalaman buruk pun adalah sikit. Duduk sekarang kan duduk dengan my parent, bini saya dia nak adapt dengan parent tu agak lama sikit lah. And then macam-macam agak lah masalah dia, kalau apa-apa dia cerita lah masalah saya. Faham. Alright. Untuk puan? Nasihat yang saya boleh bagi ialah, percayalah, dia bukan perlukan masa. Memang takkan boleh adapt selama-lamanya. Masa tu akan membuatkan benda tu jadi lebih mudah. Apa menyebabkan puan tertarik pada suami sekarang ni? Saya tengok dia ni seorang yang bertanggungjawab. Lepas dia disiplin, dia calm. Orangnya, saya jenis yang saya gelabah sikit orangnya. Jadi bila dengan dia saya jadi teratur lah. Dia macam dia membantu lah. Okay. Maksud dia masa nak kenal mula-mula tu pun dah rasa macam kan, brother ni macam tenang je, macam tu lah. Calm je orang dia. Sepanjang hidup tuan dan juga sepanjang hidup puan ni, saya tanya direct tu, pernah rasa kemewahan tu? Nak rasa kemewahan tu payah sikit. Memandangkan korang baru kahwin, boleh tak follow saya pergi kat kereta saya kejap? Saya nak bagi hadiah aja. Boleh Ada TikTok kan? Tak kenal saya kan? Tak kenal. Alhamdulillah. Tak kenal tu bagus. Okey, pilih yang mana satu nak, ambil je. Buka tengok ada apa. Kalau ada coki-coki jangan marah saya. Sebab dia random, korang yang pilih. Apa tu? Ini adalah rantai 1 karat belian moissanite. Tuan pilih, kena ambil ini. Ini 1 karat moissanite diamond lah. So ini adalah hadiah saya kepada korang. Korang ada TikTok Boleh bantu saya follow saya tak? Saya baru ada 25 orang. Betul. Buka chat. Jadikan orang yang ke-26. Sebab saya nak buat live. Cukup 1000 saya baru boleh buat live. Sekarang saya nak buat live pun tak boleh. Nama saya Cikgu. Ya, saya. Okey, terima kasih. Jadikan orang yang ke-26. Okey. So terima kasih banyak. How many more? 26 74 Okey, kalau ada peluang masuk dalam live tu, cakap saya yang menang hadiah daripada cikgu dekat Wangsa Maju ke apa. Kalau saya baca tu, insyaAllah saya hantar satu barang. Alright, berkekalan sehingga ke akhir hayat. Okey, bergaduh-gaduh tu biasa tau. Tak betul, tak bergaduh, tak bosan. Okey guys, alhamdulillah. So saya dah bahagiakan, kita dah bahagiakan beberapa orang. Assalamualaikum. Kita terjah kita bahagiakan dia terus. Jom naik Lambo dengan saya. Assalamualaikum.